nampaknya situasi memanas. Buat. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Huzaimi Chan. Okay, hari ni kita nak pergi tengok perlawanan antara Kelantan lawan Immigration FC 2. Yang tim 1 tu duduk kat Liga Super, ni tim 2 ni duduk kat Liga Premier lah. Okay, misi kita untuk layak ke Liga Super. Lalu ni kita duduk di tangga yang ketiga, bawah Selangor dan juga JDT lah. Siapa yang follow tahulah, siapa yang tak follow ni saya oyak ni agak tahulah. So kita nak masuk tengok perlawanan ni lah antara Kelantan dan juga Immigration. Apa kata anda? Okay, lacak. Ya, kita sudah masuk. Okey geng, kita sudah masuk dalam stadium dan kita duduk dekat dengan Atra geng. Ayah, itu dia Atra Kelantan. 27 dah geng. 27 dan keadaan semasa 0-0. Haikal Daniel. Baik, Manuel Barca. Ada ruang, ada peluang. Ball! Satu jaringan. In swinger. Kelantan Embarga. Go 1. Suasana di stadium mungkin dah lebih 2,000 orang ikut mari stadium. Okay, nampaknya situasi memanas. Aduh, bala. Okay, mengadir pula dah. Alah, isi tu api dah lah. Aku yang ajar tu nak mengadir. Beli air dah. Aduh, tak ada apa beli air dah. Okey geng, kita sekarang separuh masa. Okey, 1-0 kedudukan semasa. Dan bunyi guru nak hujan. Bagi rate berapa per 10 untuk separuh masa pertama ni? Berapa? 4 per 10 sebab dia tak tengok pun. Okay, sebab masuk dalam bak beli air, tak tengok Origo tu. Okey, Origo macam sana ni sebab sepatutnya corner tapi pengadil TU WC terus. Jadinya tak ada corner lah. Tu marah tu set immigration tu sebab tak boleh corner. Dia kena ikut pengadil tak, walaupun ikut pengadil lah nak bagi tu kan aku. Tapi tak ada masa tambah pun sana ni. Sepatutnya betul lah pengadil tu ayat tu. Tiup terus. Lagi gimana habis? Hujan tu ke situ dulu. Alah lah. Sini tak hujan lagi. Alah, hujan pula dah. Buat kan apa macam hujan? Sini tak hujan lagi. Sabar dah. Mari dah. Apa hujan? Buka ni. Aduh, lagi belakang dah. Cari madu hujan. Cari mana? Mana aku hanya hujan ni ya. Suasana. Tak apa lah. Pipung. Tiket free. Kalau ni basah ni Kelantan di dada. 50% memang. Buis pagu tak apa dah. Semangat ni. Oh, lebatnya hujan. Berjeruk.
Oi, apa? Oh, lepaknya hujan. Getar angin. Legak. Oh, legak ada dada. Iya, tikik lagi. Masuk air le mulut Saya balik dulu apa tak lepak molek Oh, nampak air hujan dalam tu. Penting. Oh, ni lah juga. Nanti kena mandi hujan pula. Okey, game terpaksa diberhentikan akibat cuaca yang tidak mengizinkan, geng. Tidak dengan guru lagi, dengan kilat lagi ada. Keadaan semasa hujan tadi lebat agak tapi dia hujan halu-halu. Lo ni hujan kasar. Ni kata ada gini boleh takung air ni. Aduh, minit ni ber-9 dah. Jadi kita tengok hujan main bola lah. Bukan hujan main bola, hujan main bola. Oh, boleh jadi koler dah. Buat tepak. Mana tu? Okey geng, keadaan semasa. Tak hujan dah tau. Ya, itu dia kemahiran bermain dalam air. Wah, pala pula. Tucak bunyi oh. Dia tunggu bola. Dia nak ambil bola. Ya. Ya. Ini tu. Sepak tanah. Aduh. Buat. Kak Minggu. Lagi. Tumbuk lah mana?
Oh, dadah. Apa dia? Mana dengan pengadil? Oi, masuk kartu tu ada. Boleh tak cara? Oh. Bakar kereta tu. Boleh. Kita mesti mana? Go! Ambil gambar dulu. Just go. Tu. Sesuai. Kena tackle dah people. Saya amat suka cerita. Ya kena lagi. Lagi onda tu. Peguli ke lah secenggu. Sini. Baloi. Kita tengok kocok. Tengok uji. Tengok bola. Tengok kocok, tengok bola. Ke apa lagi? 3-5 daya tu tidak kata tengok bola saja. 15 dalam satu. Okey, alhamdulillah geng, kita habis dah perlawanan antara immigration dengan Kelantan. Gana komen awak? Ada komen awak. Komen anda kan? Tak mesti tak. Yo 15 hijau tu yo. Ya ada banyak men ni. Dia tidak kata bola saja 15 hijau. Tak rugi lah bagi. Tak rugi. Lo ni pun pukul 12.30 dah. 12 lebih dah ni. Pasal hujan kan yo tunda lah. Bukan tunda tangguh sikit. Mari kering balik basah. Buatilah mari bukan tengok bola saja macam ada men ni, ada suasana kenangis. Kita jumpa pula 23 hari bulan 5. Lawe Bunga Raya. Bunga Raya. Geng ngelah untuk Kelantan. Bakat-bakat mari belakang Mari belakang jumpa kita sini. Jumpa Teguh. Siapa Teguh boleh stiker. Aja.